Yelah, kau seorang je lah betul. Yang Kia kau kata tak ada resale value. Yang Mercedes kau kata makan modal, spare part mahal. Yang Mazda kau cakap cantik-cantik pun tapi torque lemau. Enjin lemau, horsepower lemau, duduk belakang Honda. Yang Honda pula kau hentam gearbox tak boleh pakai lama. Yang Toyota pula kau kata spek kedekut tak macam kereta China. Yang kereta China pula kau kata tak boleh pakai lama. Yang BMW pula kau kata banyak makan wang. Cubalah sekali tu, kau tolonglah mengaku. Mengaku je. Sebenarnya saya tak ada duit pun. Saya saja je nak sembang. Mengaku je. Mengaku je. Setiap kereta ada kelebihan, ada kekurangan. Alah mengaku je lah. Dah sibuk lah nak menyalahkan manufacturer lah. Alah itulah, inilah. Volkswagen dapat murah tapi maintenance mahal. Biarlah orang lain minat masing-masing. Ada orang beli Honda semata-mata sebab dia nak bawa santai. Tapi kalau dia nak menyetan kejap, dia tahu ada power. Civic TCP. Bias jerung belakang tu. Kau katakan teknologi dia ke belakang tak macam kereta China. Yang ini orang beli sebab gearbox dia tahan walaupun CVT. Handling dia pun sedap. Yang Mazda ni, kau ingat orang kisah sangat dia punya gearbox lemau.